Kita tadi kata kifrat tadi, dua jaminan Allah bagi kepada mereka yang beriman. Walaupun tadi orang Nasrani tadi, tapi bila dia dah datang Rasulullah, dia beriman. Kalau yang lawan tu, itulah dia lawan tu. Tapi kadang-kadang Donald Trump pun macam-macam nak beriman ni satu. Kita satu Tuhan ni, boleh nak takbir kita Tuhan yang sama kan. Dia nak beriman tu, kalau kata beriman tu macam ada lah kan. Islam ada alukan dia kan, bukan nak beriman saja. Kalau dia boleh beriman dengan sebelum itu, dia dengan Rasulullah SAW, dia boleh beriman salah kan. Okey, rahmatih ni kan, kenapa hi kat ujung tu? Dia panggil bomber ataupun ganti nama kat situ. Bahasa Arab ni dia panggil huruf jar. Mungkin Profesor Dr. apa tu, Dr. Azlan itu selalu sangat dengan dia tu apa tu disebut huruf jar. Okay. Huruf jar ni adalah huruf yang kata sendi, preposition. Kalau bahasa Inggeris itu preposition ni huruf jar ataupun kata sendi dari mana, daripada, dari, kepada, atas, bawah, macam bismillah hi kan. Dia tak boleh bismillahu. Ada orang macam bismillahirrahmanirrahim, mufarakah semua tadi kalau saya baca betul lah tadi kan, mufarakah bismillahirrahmanirrahim kan, itu kan katalah saya baca semua mufarakah. Sebab tapi kenapa baca bawah semua mufarakah juga tak tahu jawab kan. Sebab ada B dengan bismillah hi itu kenapa hi tahu, sebab ada ba pada depan. Jadi begitu juga. Kenapa tak rahmatihi, sebab ada mim sebelum. A'udzubillahi minasyaitani. Kenapa tak syaitan tu? Kan? Tak syaitanan. Kan? Syaitan. Kenapa tak syaitan tu? Syaitani. Sebab ada mim. A'udzubillahi minasyaitani. Pokoknya ada ilmu tu lah jadi rahmatuhu itu rahmatihi. Sebenarnya asalnya rahmatuhu okay, rahmatihi kan. Cuma dalam bahasa Arab ni dia ada hu dengan hi lah. Jadi kalau ha tu perempuan, kalau ataupun rahmatuha dia jadi perempuan lah. Tapi kalau rahmatuhu rahmatihi lelaki. Okey. Itu waktulah kalau ramai hunna, perempuan ramai rahmatuhunna. Itulah kalau ramai perempuan, kalau lelaki rahmatuhum sebenarnya. Tetapi kalau ada min situ rahmatihim. Sebab tu kita panggil alaihim, sebab alai ada kat situ. Alaihim. Kalau tak hum, kenapa ada alaihim? Ya, itulah. Itu kadang-kadang masa kalau kita mau Allah maafkanlah orang tu maafi. Maafi itu sebab ada ni apa tu kat situ ada itu yang bagikan dia bertukarkan huruf pada tapi maknanya tetap sama lah. Dia tak ada tukar makna situ. Kalau lelaki hum ramai itulah kelebihan bahasa Arab yang Allah pilih. Kenapa bahasa Arab? Sebab kadang-kadang bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, kalau mereka lelaki mereka perempuan ada beza tak? Okay, bahasa Inggeris pun tak ada kan? They je kan? They ataupun ni, tapi bahasa Arab dia ada ni. Kadang-kadang kenapa macam tu saya ni lah sebagai penutup gambar saya sebelum ni, edit saya dengan Datuk Farid Rabi ni di Aman Jordan. Masa tu saya jumpa dia di Aman Jordan. Masa tu Haji Yasmin pun ada buat penggambaran ayat riwayat masa tu ada di Jordan juga. Farid Rabi ni ialah walaupun orang kata dia masuk Islam kan, umur dia dalam runtuhan itu, tapi ya Allah ya Tuhan, kalau dia cakap Arab dengar lagi, bukan katalah dia dengar kita tak tengok muka dia, banyak orang Arab. Dan kalau dia mengaduh dengan orang Arab tu memang ingat dia lebih boleh benar dengan Arab kan. Kebetulan saya masa tu saya pergi ke Jordan untuk buat tinjauan untuk buat program 3 bulan pelajar-pelajar SPM ke. Masa tu antara yang pergi anak saya dengan anak Rosli lah, Amir Rosli kan, kalau tak nama Amir kat sini kan. Amir dia pergi Jordan dalam 3 bulan untuk belajar bahasa Arab tu. Dia ada dengan budak-budak SAAS lah, budak-budak seorang dengan semoga dengan juga budak SAAS yang kita pilih lah untuk belajar bahasa Arab dalam 3 bulan. Itu dah saya jumpa Datuk Farid Rabi, dia tengah buat PhD tentang bahasa Arab dalam Quran. Okey, dia sebab kongsi dengan saya lah sebagai penutup kenapa kadang-kadang kita tanya kenapa perlu kena sebut mereka perempuan, mereka lelaki kan? Dia lelaki, dia perempuan kan? Perlu ke dalam Quran nak cerita benda tu kan? Tak payahlah kan? Patut daripada kita lah. Lepas tu dia dapat arahan daripada ketua dia yang PhD kan, dia panggil apa? Kalau ambil PhD ni dia ada guru dia lah, guru dia kata, okey Farid, you buat kataan hunna ni, yang saya sebut hunna ni, mereka perempuan ni,
dalam satu ayat sekian-sekian yang menceritakan tentang kita kan kalau anjing pemburu ni boleh apa kata, kita boleh makan dia punya gigitan. Kalau kita bismillah Allahu Akbar, kita lepaskan anjing buruan dia. Dia takap, dia gigit, dia bawa balik, kita potong yang tak ada gigit tu, kita boleh kena sempat inilah, dia kita sembelih. Kena sempat sembelih lah, sebab dia tak boleh lah. Mana kita sempat sembelih. Okey. Dalam ayat tu, anjing tu disebut unna. Maknanya anjing apa kalau guna? Saya tak tahu jadi apa. Anjing tak ada LGBT manusia ke? Kan anjing tak ada LGBT jantan atau betina. Karena home tadi anjing jantan. Kunna. Farid you buat kajian kenapa kunna? Allah sudah kata. Dia buat PhD. Guru dia macam ni. Kenapa kunna? Tak home. Kenapa anjing betina? Dia pun buat dalam surf internet dan sebagainya. Rupanya anjing jantan memang dia punya kebaikan kalau untuk memburu memang anjing jantan. Tetapi kita kan untuk makan. Tak perlu anjing jantan. Anjing jantan tu ngap. Habis tinggal kat dia tak sempat sembelih lah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim dia dah ngap dah. Kan? Tapi anjing betina ni dia ada itulah beza kan? Dia lelaki orang perempuan ni. Anjing pun sama. Dia ada rasa simpati terlebih orang perempuan. Sebab tu kalau kita kan kurang sikit nak menangis kan. Orang perempuan menangis saja. Baru beritahu ni kan meninggal dan menangis. Kita ni konon-konon ni macur kan. Tak menangis. Dalam hati menangis kan. Tetapi anjing pun dia ada rasa macam tu. Dan rupanya anjing ni pun kalau yang betina dia bau dia kuat rupanya. Kan. Kita pun macam tu juga kan. Isteri kita, abang cakap betul-betul. Abang di mana? Kan? Cakap betul. Abang di mana tadi? Dia bau dia kuat. Ni tak kena dengan hidup dan mati jadi dia bau dia kuat. Jadi itu sebabnya ya Allah ya Tuhan. Sampai itu sekali Allah cerita dalam Al-Quran kalau kita faham bahasa Arab. Macam tu sekali. Jadi ada beberapa profesor yang bahagian-bahagian kajian binatang masuk Islam sebabkan itu. Dia kata tak mungkin Rasulullah SAW yang haram. Dia mana tahu dia yang benar kan? Dulu mana ada kajian sangat. Ni doktor-doktor dah kemudian ni. Orang ambil PhD dalam bidang kehaiwanan ni, veteriner dan sebagainya. Dia rupanya tu ketika ni kita tak perlukan anjing yang begitu kuat memburu tadi untuk menggigit tu tak. Itu mungkin orang putih buat itu. Tapi kita orang Islam, kita sekadar nak gigit dia. Dan diri baru dia memang kuat lah. Dia sekadar gigit, buat balik tuan dia. Ni tuan, saya dah gigit untuk buat balik je sebenarnya. Bukan gigit untuk ni. Dia ada perasaan gitu. Anjing betina, ya Allah ya Tuhan. Maknanya anjing jantan dengan anjing betina pun Allah bezakan. Ya kita lelaki dan perempuan ni lah. Tapi itulah macam mana pula kita nak buat aktiviti. Ya dah tak terbeza lah nak kan. Allah dah bagi beza dah cantik lah. Lelaki ni ini kau punya ni, perempuan ni kau punya ni. Kan? Jadi itulah kita buat. Saya nak cerita penutup ni sebab bahasa Arab tu ya Allah ya Tuhan. Tu dia memang Dr. Farid saya hormatlah sangat. Dr. Farid Rawi ni memanglah kita pun tolerawan lah dari segi bahasa Arab. Dan kita tengoklah sekarang dia dah doktor UIS dan sebagainya kan. UIS dah sebagai universiti dah pakai pendidikan. Jadi itulah kelebihan bahasa Arab. Kalau kita tahu orang yang beriman ni bertambah imannya, yang belum beriman Allah bukakan hidayah kan. Tapi yang tutup lah. Macam mana? Tetapi hati kecil dia akan terfikir ini bukannya buku biasa yang kita baca hari-hari. InsyaAllah kita tak ada ruang nanti ni. Bukan kitab-kitab sembarangan. Bukan kaleng-kaleng punya buku. Ini bukan buku sains ke buku apa. Tapi semua benda ada dalam buku. Sains ada, pertanian ada, ekonomi ada, perundangan ada, sosial ada, perubatan ada. Semua ada dalam kitab buku. Kan? Itulah kalau baik kita baca kata dapat kata tadarus tu baguslah baca tu dapat kata terjemahan bagus dan sikit-sikit kita fahamkan. Hari ini kafalah. Kan kalau jumpa kafalah dalam tu, explain ke dalam Quran tu, tahulah ini yang kita aku ajar. Tapi aku tak ada nak situ. Kan tak pun. Ada kali-kali kita segar balik kan. Jadi itulah insya-Allah. Jadi setakat itu dulu masa kita mengizinkan, mudah-mudahan kita dapat yang bersama kita Ramadan akan datang. Itulah sekali saya ucapkan terima kasih dan sahabat saya yang merekam ni pun mengganti saya syukri kita tak dapat datang. Ni alhamdulillah terima kasih banyak. Jadi insya-Allah kita tutup majlis dan tasbih kafar dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.